Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, tahu-tahu dah dekat pam minyak dah. Alright, dah nampak lapar kat situ. Dia kena belasah dulu. Dah siap sedia. Okey, hari ni kita plan ride ke Pattani, Thailand. Kita akan masuk melalui border Betong. Okey, nanti apa yang ada menarik saya buat video lah. Okey, sekarang kita dekat Petronas Lenggong. So kita take 15 kat sini. So kita sambung balik perjalanan kita. Matahari baru start naik. So sekarang masih on time seperti dirancang. Okay, dekat Pekan Greek. Peserta nak air panas kena singgah sini. So kita sambung lagi perjalanan. Okay, sekarang kita dekat border, dekat No Man Lands. Dia terasing. Kat tengah-tengah ni tak ada tanah siapa-siapa. Malaysia Thailand border. Okay, Malaysia tadi sekejap je cat wasport. So kita nak try tengok macam mana Thailand punya. Tengok ini macam ramai orang. Kita tengok penangannya macam mana. Alhamdulillah, selesai. Okay, sekarang ni kita dah sampai kat Nan AA. Kita orang first customer nampaknya. Tapi tak tahu tadi ada yang dah balik ke kan. Sebab tengok kosong. Daus dengan air tebu. Untuk air pegara. Air ketum. Air ketum. Jangan kau masuk video ni. Lapar ni. Okay, makanan kita dah sampai. Right. Api duk. Oh, nak Air satu lagi dik. Tak panas lagi. Masih tu. Ini top ya. Duduk rumah dah betul ke tu? Okey. Lepas juga kaki tu. Kepas tu. Lepas kaki. Kita orang dah sampai dekat jambatan ni. Apa tak nama jambatan ni, Dos? On the way nak ke Yala ni. Kena tengok ni jap. Tengok. Alamak.
Tahu jambatan apa tadi nama dia? Apa? Oh, itu ada orang naik boat tu. Mana tu? Okay, tengok kat map je jambatan apa ni. Jambatan Tok Kuchai Bridge Halabala. Okay, kita orang sekarang dekat PTT somewhere dekat, nama tengok kat map tu apa, Tanto. Dia kata kat Tanto ni. So sini pun PTT dia ada surau. Pemandangan kita orang agak was-was sampai tu boleh sempat tak nak jamak kat hotel. Jadinya kita orang terus jamak kat sini lah. Jadi sampai hotel tu dah selamat lah kan, untuk mengejar masa. Oh, alright. Tak nak lah. Okay, let's go, sambung lagi. Boleh tahan tak? Panas lah. Panas kau mat. Kayalah, betul dah lepas. Sekarang kita di roundabout Yala Line. Betul? Yala Line. Light, tak tahu lah, dekat Menara Jam. Yala ni kita ikut orang macam Belakang sana Menara Jam, kalau nampak. Menara Jam kat sana. So kat PTT Yala dekat Clock Tower, area town memang ramai orang. Ha? Masa kita lalu dia apa sebab Yala ni lebih kurang macam Putrajaya. Yala ni macam apa? Putrajaya. Oh, Betul sebab tak? Sebab kan semua merapat bangunan kerajaan dia semua setempat je. Sempat lah. Tapi dia apa orang kata, Tersusun lah. tersusun. Tapi tak ada lah level besar Putrajaya atau asalkan lah kan. Orang pun tersusun. Okay, sikit lagi, lebih kurang dalam 40 minit lagi kita sampai lah kat hotel kita. Right, kita jumpa di hotel dekat Patani. Tok, sini Tok, okay Tok. Aku rasa aku nak ambil gambar roundabout saja.
Alhamdulillah dah selamat sampai dekat hotel. So ni tempat kita parking lah. So berapa kali so dah. Jadi kita nak check in dululah. Mandi, malam ni baru kita keluar. Ui, kat sini pun bau macam ikan bakar tu juga lah. Tadi kedai depan tu kedai apa? Kan? Okay. Daus ada gadget baru lah. Ada back tank lah. Tak letak pasport. Tak lah. Jom kita naik, kita check in. Okay, kita dah pun check in bilik. Tadi kat lobby lupa lah nak ambil video. Inilah bilik kita. Satu bahasa. Apa dia? Tok. Cai, apa? Sam. Hai, penat banget. Aduh. Aku nak sabar ni. Dia kena bayar ke? City view. Tu kena bayar ke? Tapi apa view lah? Ha? Kena bayar ni. Tak tahulah Daus. Nanti try tanya nanti kat dia. Okay lah, puati lah bilik. Kami nampak nombor satu ni maknanya free ni. Toilet sana. Sejadah ada. Sabun ada, apa semua ada. Split. Tengok budak air sini. Nak ambil wuduk pun senang. Muslim. Muslim lah. Muslim friendly lah. Muslim friendly. TV sana. Air. Boleh buat kopi dia bagi. Tapi air buat kopi tu air Starbucks tu. Cocktail untuk 3 orang. Lepas tu Tu Jiblat ada. apa kat luar pun boleh nak basuh-basuh apa ke ni. Ini kita boleh alihkan nanti kita boleh berjemaah orang langgar. Boleh berjemaah ni. Malam ni Abang Firdaus Al-Fadil Ustaz Al-Fadil akan bagi ceramah malam ni. Okay, kita rehat dulu. Siap malam kita pergi makan. nak tidur, aku nak tidur lah. Assalamualaikum. Okay, kita dah fresh balik. Lepas tu kita nak keluar pergi makan. Tiga tu nanti dia Ni lobby dia. Lobby seafood. nanti dia nak kata ni kita siap ni. Lagi kita boleh makan kat ada ni tu. Tadi ikut lagi Banley tu. Nak rehat, dia nak rehat. Busy you mata ni. Boleh tahan tu, busy. Non stop oh. Okey baru daripada tadi non stop oh. Busy you. Kat area depan hotel. So kita makan depan hotel dia. Al-Amin. Non stop oh. Dah macam dekat area ni lah. Macam Samui dengan apa? Dekat Krabi tu kan. Krabi lah. Non stop kan. Banyak kereta kan. Tapi yang ni macam patuh syariah lah. Patut syariah punya lah, pemakaian semua kan. Kita warm up dulu dengan mi celup. Kita ambil kuih tiaw telur double mat. Telur dia macam telur dia. Telur macam telur ikan masin ni. Kita warm up dulu ni. Bagi kena sup panas-panas dulu kan. Ini telur ikan ni, telur ayam. Okay terus. Rasa dulu. Jeruk kuah dulu jeruk kuah dulu. Dah. Sedap tak? Dia ni cakap tadi Maggi merah. Aku tak tahu lah Maggi apa ni. Macam kena habis satu pinggan baru tahu. Jaji. Geng Ali. Geng Ali pun lepas ni. Nampak macam keras. Nampak macam mi celup lah. Nampak macam tak masak tau. Tapi lembut. Tapi lembut. Tak, ini bukan mi yang Bukan. Okay, sekarang kita tengah ronda-ronda dengan skuter sewa. Daus bawa. Mantap Daus. Dia pusing-pusing kampung dia. Dia tunjuk kampung halaman dia. Boleh cuci motor kat sini. Dia bawa pusing-pusing ronda kampung halaman dia. Okay, sekarang kita orang dekat Green Market.
Dia dekat dengan roundabout apa ada tulis Selamat Hari Raya kat sana tu. So green market dia kat sana. Green market sebelah kiri ni ada macam orang jual-jual makanan, orang duduk-duduk sini. So kita tengok dalam green market apa yang ada lah. Let's go. Ni ada mini Big C ni, boleh lihat. Kalau ada dalam tu tak payah pergi 7E lah. Ni area dalam sebelah kiri tempat barang-barang kering macam baju. Sini ada apa? Bakar-bakar ayam, macam-macam lah. Kita tengok apa yang menarik kat dalam. Baju, telekung. Ini semakin baik dalam semakin ni. Ni apa? Steamboat. Steamboat. Macam ramai dalam. Dah kira dah kemas. Ni dah kemas dah. Saya buka awal ni dah tutup lah ni. Makin deep, makin lagi macam-macam benda ada kat area sini. Makin banyak. Sebelah sana ada tempat makan. Oh, kalau kat Petani baru kita nampak motor Waisuku. Kalau dekat area macam apa tak ada belah Anyai tu susah sikit jumpa kan. Ni banyak lagi kedai. Ni sana pun banyak lagi. Sing. Kalau nak datang green market nak senang tu lah. Pusing sini pula. Banyak lagi, macam-macam lagi. Tak ada mana. Kaki terus. Api lah. Launching 50 sen. 70 sen. Dia menarik. Air mangga yang dinanti-nantikan dah jumpa. Air oren, bukan air mangga. Air oren yang dinanti-nantikan dah jumpa dah kat sini. Air oren yang kita nak ni. Balik confirm kena ni. Okey, air oren dah dapat. Ini ada ayam goreng yang kita nantikan. Ayam goreng tapi macam sekali dengan apa? Ayam kombak. Ni apa ni sebelah ni? Ini macam apa? Ayam goreng pulut. Kulit nak? Ayam 20. Dia pulang ke? Ha? Dia pulang dia belum dia. Ini banyak orang jual ayam susu 10 baht. Ni saya Medium 9. Oi, mana mah. Ada hijau dengan soya ni. Nampak macam menarik ni, tak nak try kan. Okay, kena try tu. Ayam susu banyak, tapi semuanya 10 baht. Kita try yang kat sini asap. Ya, daging ayam. Kita test tengok apa macam. Habis diet aku. Rasa habis. Untuk kat area sini ada dessert ni. Power Bakery, nampak macam-macam ada ni. Oh. Sana ada apa ni? Ramai macam launching. Ni apa ni? Betik tumbuk tu. Pizza mini. Ini apa ni? Goreng apa ni semua. Ini ada lagi kedai buah. Ini tempat makan. Ini buah tu budak-budak. Buat air. Lah, buat air. Sini tempat makan. Ada kedai buka, ada kedai tutup. Kedai makan semua sini. Ramai pot orang makan lah. Sana ada banyak kedai tutup lah. Macam pakaian tu tak banyak sangat lah. Macam sikit-sikit lah. Ni banyak tutup. Tak banyak. Buka lah. Ada tu ada lah. Ni macam banyak sikit area sini. Kita tengok. Macam lah baju kalau ada nak boleh tengok lah. Tapi tak semeriah Anyai lah. Ni pun ada lagi tudung-tudung orang perempuan. Ada yang buka, ada yang dah nak tutup. Kedai Aicha pun ada kat sini. Up Studio Aicha.
Aicha. So dah keluar balik ke jalan besar yang tadi yang kita orang datang. So tepi-tepi luar pun ada orang berniaga sampailah direct ujung sana semua. Mana orang yang luar daripada Green Market ni lah, dia orang berniaga di tepi jalan. Dia jadi macam pasar besar jugalah kan. Dibenarkan juga lah kot dia orang sama dia orang berniaga kat luar. So kita orang kat dalam sini. Okay, Sudah tamat. Green Market. Untuk kalau lapar nak makan boleh jugalah beli makan kat sini, macam makan ataupun bawa balik bilik. So kita pergi beli barang kat BC, balik bilik dah barai ni tidur lah. Taus kena air longan. Sedap tak? Sedap. Ngam tak? Dengan yang kerabi hari tu mana lagi ngam? Kerabi. Mesti kerabi kan? Pasal dia punya Okay, orang ayam pokok. goreng. Kita nak try ayam goreng Patani. Boleh fighter tak? Yang dekat tempat lain. Ni ada saja try beli tak? Ayam susu. Semua orang berniaga tulis ayam susu. Apa benda ayam susu pun tak tahu lah. Kita try ayam susu. Kita try makan. Ayam lah. Light lah. Tak ni lah sangat lah. Tak tahu berapa. Biasa je. Mana yang biasa je. Ayam susu. Rasa macam daging burger lah. Lagi burger. Okay lah. Like, much better lah. Adakah? Okay, ni satu lagi. Alama cincau. Kita try alama cincau. Oh, ni bawah dia cincau, atas dia soya dia. Ini apa? Asal macam ni. Apa tu? Gula Melaka. Oh, dia punya ni, dia punya gula. Gula. Mm-mm. Gula kalau aku tak letak lah. Kau nak dos? Tak nak. Ni buka, tuang ni. Okay, dah buka ni. Tuang dia. Tuang habis. Dah habis. Ni gula. So, tak nak letak gula, boleh terus makan lah. Biasa. Biasa tengok. Rasa soya cincau. Tak payah letak pun dah manis juga. Agak manis juga lah air soya dia tu. Mana soya tu yang manis lah. Rasa fresh lah. Dia punya susu soya tu dengan cincau. Macam terlebih sangat rasa susu lah. Macam tak rasa sangat pula cincau lah. So, lebih rasa soya daripada Rasa susu. Macam susu pekat. Susu tepung apa. ke susu tepung. Susu Nam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Semua dah fresh. sekarang ke pukul 8.30. Energy full. Tok Fadil dia nak naik lagi sampai mana tu? Patalong. Okay, kita nak pergi breakfast lah. Okay, dan seterusnya destinasi yang kita orang plan lah untuk hari ini kat area Patani. Okay, ciao. Okay, sekarang kita kat Roti di Forest. Nak sarapan pagi kat sini. Nampak motor banyak, tak tahu lah motor customer ke apa ke. Tapi ala-ala macam pokok-pokok ni, dia macam hutan lah penuhnya. Ala-ala tempat kedainya bosau ni, Mat. Okay. Okay. So ni white dia, ada lampu-lampu. Apa dos? Nasi kerabu. Dos. Kawasan sekitar.
vibe dia. Daus tengah buat video untuk media sosial terkini dia. So ni adalah menu-menu dia kat Patah sini. bulan bulan nak pergi Patani. Oh. Hah? Satu lah. Spain. Bubur apa nama dia tu? Terus makan bubur. Kaprakau. Pakrapau. Pakrapau ke kaprakau? Kap. Rasa kap tadi dia tulis. Biasa pakrapau kalau sini. Kaprakau. Ha. Tu hari dua. Tok apa tu? Apa ni? Dimsum sup. Dimsum soup. Oh, tok makan dimsum soup. Daus makan bubur. Kita jaga Kan. makan lah. Yang adik sana makan nasi kat sana. Itulah dia. Kena. Food. Oi, Teh halus lah. lapar ni. Apa pasal memang tehnya campur ni Oh, kot. dia lain style je ni oh. Roti, lepas tu ada sayur sikit, lepas tu telur mata asin. Oh, nampak. Layer dia. Campur lah. Ni sebelum yang tu dah dikacau. Kalau tak nak manis sangat jangan kacau banyak tu je lah. So ni ada dimsum. Ini tok punya ni rasa. Ni. Ke untuk dimsum? Oh ni untuk dimsum. Roti pisang. Nama tak kena. Ini roti kukus cecah tu. Lepas tu ni coklat. Ambil kau makan aku. Sedap tu. Aduh. Sedap kan? Enjoy. Okey, sekarang ni kita dekat area Patani apa? Sweet Sub. Kalau ikut dia kata garam manis lah. So kita berhenti lah tengok-tengok dia orang punya ni kaedah nak buat. Cuma jambatan ni nampak macam tidak berapa selamat. Orang jual-jualnya semua dekat sebelah sana lah. Semua penuh lah pada orang yang nak beli garam. Mana yang nak beli garam. Try jap. Kena hati-hati lah. Ni tempat buat garam dia. Tu tulisan Thai, ni tulisan Inggeris dia. Tu lah tengah prosesnya tu. Nampak orang tu tengah tarik garam. Ada aku ada. Oh, tengah tarik garam. Kadang tu pelik juga. Macam mana mungkin daripada laut lah air garam. So sana tu nampak ada kincir angin jauh sana tu. Tengok nanti kalau sempat kita pergilah sana. Tengah tarik garam. Alright, itulah kaedahnya. So cara dia orang buat tu, berapa lama dia orang buat ni tak sure lah proses ni. Korang google lah sendiri. Oh, sebelah sana pun nampak tu ada tengah buat juga. Sebelah sana.
Okay, sekarang kita dekat somewhere Teluk dekat Petani ni. Bali. Apa? Bali ya tadi? Apa tak lama ada 3 tu Bali tu. Tak apa, tenang. Buka map sekejap tengok lokasi mana. Bolam. Ini dekat-dekat ni dengan Teluk Samilae Beach. Dekat area sini. Lepas tu kita orang nak gerak pergi ke Talo Kapo Beach dekat depan sana. Ni kalau ikut ujung sana, dia penghujung sampai penghujung jalan tu dia dah laut terus lah. Dah tak ada jalan sambung. Jadi nak kena patah balik lah, pergi ke jalan main balik. Dah sambil buka mata tu. Okay, kita somewhere here in Patani. Location yang saya bagi tahu tadi. Mak kau tahu ke Bantang Long? Ni. Okay, sekarang ni kita dekat Telaga Sheikh Daud Al-Fatoni. Tak pastilah ni dalam macam dah nampak dasar ke. Boleh lah nak mandi. Ada tempat lady shower. Dia nak mandi, dia sediakan kain-kain. So ni ada tempat macam wakaf ke gazebo lagi. Tempat orang-orang, ada orang tempatan jaga sini. Ada kat orang jual-jual air ke buah ni, boleh lah kena.
air minyak minyak. Ha. Sakit urat. Sakit urat. Kena. Tulang-tulang itu. Sakit gigi sekok tu ya. Tengok gambar dia, gambar apa tu. Nampak? Gambar dia macam. Malam ni Daus buat macam ni kalau Tok beli. Ni mesti anu ya. Ya. Kalau semai tu ada satu pakai dia. Ni pondok ni. Okey Mat, ni kita kena tadi kat sana cabai ajat tapi tak jadi. Punya kita nak dapat rezeki tu dekat sini sebenarnya. Kita apa kena Okey, sekarang kita dekat destinasi seterusnya dekat Masjid Gerisik. Dia betul-betul sebelah sana tu ada, tak tahu, tu kepercayaan orang Chinese lah. Jadi macam bangunan-bangunan baru ni rasa dia buat toilet ni. Inilah daripada batu-batu merah. Batu merah pun nampak macam bentuk dibuat sendiri ni. Inilah bangunan tandas semua nampaknya baru. Jadi kita try tengok belah depan sana. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. Pembinaannya dia guna bata merah. Bahan bata dihasilkan di kampung Tarap Bata, Mukim Gamiang. Lepas tu dicampur dengan adunan telur putih serta manisan cair. Salah satu teknik ikatan bata oleh masyarakat setempat masa tu. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Keruar Madam. So ni masuk dia kat sini, boleh parking motor kat sini, dia susun parking kereta.
Tu ada surau, ada meeting room. Depan sana tak tahu dia punya ke orang lain, mungkin macam sama. So ni dapur dia kat sini. So ni tandas di sana. Ni tempat makan dia, masuk dalam. So masuk dalam, cari tempat duduk. Pergi tengok motor dah, Us. Alright, sana tengok makan. Nanti kita cari tempat mana. Ha? Tu lah, buat video jap. Ni boleh nak parking lah. Parking pula. Nak duduk atas bawah semua boleh. Betul lah, tepi laut betul lah ni kan. Tepi laut betul-betul. Kita cari spot makan. Oh tu ada orang duduk atas tu. Kita nak duduk mana? Yang belah sini ke belah laut sana? Sini lah. Tempat yang tak ada orang sana. Kita naik atas lah. Kita nak cari tempat yang ada pemandangan. Tu kincir angin. Dah jumpa dah kincir angin. Kincir angin mini. Okay, mana tu? Tadi dia blue tengah cakap tu. Mana? Ada sangka. Sangkau Sama nampak. Yang mana? Yang mana? Sini. Oh panas, makan dulu. Minta air. Macam biasa kat sini yang bestnya Inilah servis ni lah. inilah servis ni. Air confirm sampai, air sampai, pinggan sudu apa semua confirm sampai, tisu semua ada atas meja. Dia punya ni tak payah kita bagi tahu. Tak payah cakap kan. Saja bikin panas. Ini kan sudu ni panas macam kat betung semalam. Berasap mat, menggelegak mat. Jadi suam. Tom yum seafood, kita ambil yang tom yum putih. Ini apa tadi? Telur masin. Tapi dia berkuah sikit sini. Ada banyak Menggelegak. Cili dia banyak ni tu. Mana? Ni cili dia. Asap. Oh, Lebih hemat. dia masak panas-panas. Nasi dia apa dah, Bos? Nasi dia Nasi dia berkilat. berkilat. Manis. Macam mana? Rasa? Wah sedap ah. Manis lah. Iya, sebab ambil clear kan, bukan ambil yang Ni tom macam yum mak tu. aku masak ni. Macam mak aku masak ni. Ngam. Dia sampai satu. Okey, sotong bakar last. Ni ikan apa? Ikan goreng dia dengan kuah dia sana. Tunjuk dah kuah dia. Ni kuah dia. Kita ambil macam ni. Rajus. Campur sendiri. Nak campuran macam mana? Ada kerabu mangga. Okey, inilah untuk lunch kita hari ni. Kita makan, jom balik. Okey, dekat area kedai makan tadi lepas tu dia ada gambar bangau ni. So dia ada tempat laluan ni. Dulu boleh sana boleh turun lalu sampai ke sebelah sana. Kalau ikutkan kiri kanannya tu semua ada pagar ni tu. Tapi kita nampaknya pagarnya semua dah jatuh-jatuh. Maknanya tak maintain lah. Oh pun dah buka lubang tu. Ini
lompat ni mau tenggelam terus ni. Macam tak berapa jaga lah. Tu yang burung yang betul ni. Diorang kat area gigi angin kat belakang tu, tapi unfortunately dah tak beroperasi. Dia dah jadi macam projek Gajah Putih lah kat area sini. Tak function. Tengok dia punya office ke kawasan semua macam dah tutup, pagar pun terbuka. Memang dah jadi projek barai senang cakap. Kawasan dia projek Gajah Putih, dekat negara Gajah Putih. Kita kena apa? Matcha latte. Kopi Amazon. Kopi Ini recommend daripada dia lah, budak cashier lah. Cashier. Dia kata paling sedap lah. Setelah barai apa ronda-ronda tak tentu hala, kita ambil aircon sikit minum dulu. Rasa dia sedap lah. Dia macam cappuccino, cappuccino, tapi cappuccino tu dia macam ada lemak sikit. Ni dia pahit sikit. Saya dia tak ambil espresso. Sebab dia tak budak pun tak ambil espresso lah. Tapi cafe Amazon ni comel lah, kecil sikit lah. Dia kecil. Tapi dekat lah dengan hotel kita orang. Kacang pun dia, kacang. Kacang pun dekat Amazon ni pun ada ni tau. Ada beza, ada yang halal tak halal, kena tengok. Tapi tadi tunjuk lah dia ada halal ni. Ada satu lagi tu, lebih kurang tapi tak ada halal. Okay. Yang macam kek-kek tu memang dengan tak nanas tu. Tak nanas. Ada yang kat dalam tu dia cakap tak halal. Yang budak cashier Muslim tu cakap, dia kata dia saja yang makanan dia lah. Pasal tak ada logo halal. Okay, kita nak pergi makan malam. Jadi inilah suasana malam dia. Sama aja semalam, tak berhenti kat kereta motor non-stop ni tengah clear ni, ngam-ngam. Kalau tak ada, tak clear ni. Ada je kan. Ni pasal baru lepas hujan ni. So kita nak pergi makan kat sini, Amani Cafe ni. Depan hotel dia, senang lah. Malas nak pergi apa ni, Amani Cafe. Ni macam pot one day dating tu. Aku tak tahu. Tu ada tangga tu. Tempat duduk boleh pilih 6. Oh iya dah. Touch dulu rupanya. Silap. Duduk mana? Tiga. Atau boleh. Duduk mana? Sini. Okay. Kita nak sini. Atas ada pemandangan ni. Nak mana atas. Boleh tak? Nampak belakang hujan belakang hotel sana. So dengan
Abang adventure betul. Legacy dia lebih kurang macam dekat Shibuya. Ha? Dekat mana? Dekat Shibuya. Dekat? Shibuya. Shibuya. Mana? Ni? Shibuya Jepun. Asal pula Shibuya? Shibuya Jepun kita duduk kat Starbucks kan. Tengok orang lalang. Oh, tengok lah macam dia. Okey. Wanita tau. Masih dek. Aduh, aku lupa nak order panas. Ni mint coffee latte. Kalau tak nak gula tu Lupa nak order panas. Gula tak tepi. Oh, dah susu bagi gula lagi. Tapi dia susu ni susu lain. Cantik ada bunga-bunga. Mana bagus lah. First time jumpa teh Thailand yang buat macam Wah, ada air panas tambah. panas masih Okay. Ni kita kongsi-kongsi. Ni starter. malam ni kita makan ini. Makan ni, malam ni kita makan ni. Kita nak jaga besok perjalanan jauh. Okay. Ni telur. Serius telur? Aku jadi telur je. Sayur tak boleh tinggal. Sayur mana ada. Dia orang Melayu ni. Tapi dia kata tadi potato. Tapi sekarang kenapa bukan potato? Dia lain pula sampai ni. Aku punya budak tu salah tulis. Buat apa ni? Pakrapau. Apa nama tu? Krapau. Pakrapau ayam. Krapau. Ini Pakrapau. Kita Ambil makan ayam. kapau. Sampai kat muka aku tu. bismillah. Betul tak? Kita test tengok macam mana dia punya pergi. Okey, tengok dulu. Tinggal Saya dengan Tok tinggal Daus. Dia dah siap nak gerak. Semoga selamat. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ketiga, hari terakhir. Sekejap je dah nak balik lah. So, kita nak pergi breakfast dulu. Kita orang nak pergi breakfast. Lepas tu packing barang terus gerak lah. Kita sarapan dekat kedai sebelah je, dekat restoran sebelah hotel senang. Okay, itu bunyi pasal tracer tu, owner tracer bagi tahu, bekas owner tracer. Jom. Okay, inilah hari ni restoran halal sarapan pagi. Nak try tanya jap dah buka ke belum. Kalau tak ada, terpaksa cari pot lain lah kan. Okay, dah buka dah. Sini menu dia ada lah. Biasa roti-roti. Lepas tu dia ada tu nasi-nasi semua tu. Dia ada nasi dagang, nasi kerabu, nasi lemak semua ada. So ni lah tempat dia. Kita masuk tengok kedai dia. Masuk dalam ke duduk mana. Tengok duduk dalam aku. Oh, cantik. Kita nampak daripada luar tu biasa. Cantik punya. Telur ni laki. Okey, roti telur dia pancong kan. Laki. Dia tu je. Siap macam ni dah potong-potong lah. Senang-senang nak makan lagi-lagi budak. Ambil dengan kau kari lah. Tak ambil dengan susu tu. Lawa lah. Kita dah startkan balik lah. Kecil lagi. Saya ada dua. Air TO. Oh, ni buat betul teh tarik buih punya. 5 orang tu, 2 lelaki dia tu kan. 2 lelaki tu sini. Teh tarik buih man. tu lah. Dah kena bubur. Dik, nak minta telur. Ni telur apa tadi? Dalam apa? Separuh masak. Nak satu lagi boleh? Tok pun kena bubur. Dia telur satu telur Terus kita tambah yang goreng. Kena yang goreng sini tengok macam mana dia punya pergi. telur lembut tu. Okey, kancil Mira. Ini rare ni. Belakang boleh duduk tau. Boleh letak barang tu. Oh, ini rare ni. Boleh letak barang, boleh duduk. Belakang nampak tu macam boleh buka seat depan tu untuk duduk. Kancil Mira 2 pintu. Tapi ni jenis yang boleh apa? Boleh letak barang kat belakang. Jenis open lah barang dia. Kan? Mantap shoot.
So petani ni biasa waktu pagi dia agak macam slow down sikit lah. Dia relax sikit, dia slow sikit, senyap sikit, macam tak berapa busy sangat lah, relax sikit. Tengok pengurusan sampah dia pun bagus, tengok susun cantik semua, lori sampah terangkut semua cun-cun lah. Nampak setiap kedai dia akan letak kat tiang-tiang. Lepas tu dia orang jagalah kebersihan. Kalau tengok tu kaki lima dia orang semua memang bersih. Lepas tu jalan agak kurang busy sikit lah waktu pagi. Banyak orang, lagi pun hari Minggu, banyak orang berehat lagi lah. Alright. So okay, kita tunjuk sikit menu apa ada kat depan ni. So awal pagi dah macam-macam ada menu. Lauk pauk semua ada. Ui, daus. Alah dia. Tapi tak berani lah nak jalan jauh ni. Kalau semalam okay lah, kepak-kepak lala pula. Oh, macam-macam. Nasi dagang. Akak kan tengah tebak ni. Oh, macam Lengsom. Okay, maybe next time till we meet again, InsyaAllah. Semalam Amani tu depan tu kita ni makan. Ha?
Okay, sekarang kita dekat Sila Cafe. Dia menyilakan kita. Okay, kita tengah tunggu Cip Daus setting air-air susu dia tu. Sebab dia bergerak tadi, kita nampak dia asyik sangat kiri kan. Jadi dia nak setting dulu. So Sila Cafe ni memang vibe dalam macam kawasan hutan. Memang cantik landscape, tenang terasalah sejuknya. So sini untuk yang kopi-kopi, macam dessert-dessert ke apa semua belah sini. Lepas tu dekat dalam sana tu buat video sikit. Kat dalam sana tu dia restoran lah yang berat-berat lah. Yang berat-berat. So tempat parking kereta ada, motor. Sana makan nasi-nasi sana. Masuk daripada sana tadi kita masuk. So motor sini boleh parking, dalam sana boleh. Dia ada lah musola dia dalam sana. Adalah dia. Tu start show sana tu macam tempat ala-ala Menara Tinjau dia. Tempat dia cantik lah, vibe dia mantap lah. Kita tengok ni. Alza Malaysia. Teringat Alza. Okay, tadi selepas berhempas pulas berapa 7E kita berhenti. So semua dah selesai dah. Cari barang masing-masing. Cuma ada sikit-sikit lagi lah. And Daus jarang dia tak kau-kau kat 7E. Tok, settle lah Tok? Jumpa bedak lah. Satu tu tak jumpa. Satu tak jumpa. Dia 3 7E masuk tak ada lah. Kena try kat Betong lah. Tak apa ada ni dia apa kat farmasi ada, farmasi. Aku try dah ambil brand lain. Brand lain. Atau okey. Okay. Alright. Agak biasa panas sikit kan. Cuma dah kawasan-kawasan bukit ni tak ada terlalu panas kan. Sedap. Okay. Rehat-rehat, healing dulu. Kono air dulu. Sila on the way. Kena dulu. Kek dulu. Masih cheat day lagi sebelum kita hardcore balik. So tempat ni kemudahan semua ada. Tandas, surau. Jadi memang jadi tempat macam R&R lah. Frozen Nutella. Tok makan Nutella Tok je. Right. Dah sampai dekat Pekan Betong. Dah sampai Betong dah. So sekarang ni kat Bonan Bonan. Ni kedai ni tak pernah pergi lagi sepanjang dah beberapa kali datang Betong ni. So kita nak try lah kat sini. Dia ada dimsum, ada nasi dah siap pun dah ada kat sana. Masakan panas pun ada juga lah. So kita ada masakan panas, tunggu masakan siap lah. Sotong tepung kita, steam limau kita, ayam kita, sayur package sekali dengan udang kan. Mari kita makan. Masih bersemangat walaupun kebersihan panas. Alhamdulillah kita orang dah selesai keluar border Thailand dan juga border Malaysia.
So sekarang ni dekat apa, Exact Thai.com insurance. So Daus dia nak tukar SIM card dia. Dia tertinggal dia punya pencocok tu di kat kawasan sini lah. Boleh buat insurans apa semua, ada tempat lepak semua. Okey, tamatlah sudah kita punya ride untuk kali ini ke Pattani dan sewaktu dengannya. Okey, kita sambung gerak sampai ke Sepang. Okey tu, kita nak close video ride kali ni tu. Bagi sepatah dua kata, Mantap coy. mantap coy. Tu je. Tak boleh cakap apa? Ha? Penat. Hujan dah tu? Ha? Hujan dah? Pakai baju hujan? Sejuk. Sejuk. Okey. Alright. Daus pula. So, ride kali ni ride kali ni santai-santai. Santai tengah malam buat santai dia tu kan. Gerak gelap sampai menggelap. Gerak sampai gelap. Lagi? Tak ada apa lah. Sofa Pattani okey lah. Sofa Pattani macam mana? Cerita lah sikit pasal destinasi. Pattani ni sesuai makan lah. Makan murah lah. Makan murah, sedap. Kalau ada buat family sesuai lah. Memang sesuai sangat lah. Okey. Dok, Pattani tak cakap apa? Oh, Pattani best. Pattani best. Boleh pergi lagi? Ha? Boleh pergi lagi? Nak pergi lagi? Second trip. Kena tengok dulu lah. Kan ada yang dibakar lagi tu kan. Tapi dia lalu situ, lalu hanya. Itulah kalau Pattani ni nak pergi, kita siapa yang berminat nak pergilah, prefer lalu ikut ni lah. Anyai lalu ikut Songkla ataupun daripada Kelantan lah, Pekalan Gubur kan. Kalau lalu daripada Betong mungkin apa sebab kalau yang naik kereta tu mungkin ada perintah tu. Kalau naik kereta jalan dia kona-kona, banyak kona-kona. Kau nak pendek lah tu. Takut kalau yang tak tahan pening-pening tu mungkin boleh muntah. mabuk, boleh muntah lah. Tu je lah. Kalau daripada Songkla tu mungkin jalan dia cantik rasanya kan. Kau tak pernah try. Majoriti banyak yang dengar tu jumpa-jumpa orang Malaysia, ada daripada Kelantan, betul, ada yang daripada Hanyai kan. Kedah. Dia orang tak, kebanyakannya kalau dia orang daripada Betong, dia orang tak patah balik Betong lah, tak macam kita orang lah. Kita lah datang daripada Betong, lepas tu patah balik pergi Betong lah. Dia orang akan pergi ke arah lain lah. Itu dia orang punya look. dia akan pusing lah, dia orang buat satu pusingan lah. Dia orang takkan apa ni lah. Takkan ni lah. Okay, alright. Itu je lah wrap untuk video ride kita kali ni. Mantap. Daus. Alright. Okay. Assalamualaikum and bye-bye.